Okey, kecerdasan buatan atau AI sekarang ni dah ada di mana-mana, termasuklah dalam bilik darjah. Tapi ia sering digambarkan macam sebilah pedang bermata dua. Memang ia menjanjikan kuasa yang hebat, tapi pada masa yang sama, ia juga datang dengan risiko. Jadi, apa sebenarnya kata penyelidikan tentang kesan AI ni pada minda para pelajar? Inilah soalan utama yang kita nak rungkaikan. Adakah AI ni betul-betul seorang tutor super yang akan mengubah cara kita belajar? Atau adakah ia cuma sekadar tongkat kognitif yang sebenarnya akan melemahkan cara kita berfikir? Untuk tahu jawapannya, kita kena teliti bukti yang ada. Baiklah, jom kita mulakan. Kajian menunjukkan yang perbincangan ni sebenarnya bukan sekadar tentang AI tu baik atau buruk. Isu yang lebih penting ialah bagaimana ia sepadan dengan kebolehan seseorang pelajar dan konsep utama ni dikenali sebagai ketidakpadanan kognitif. Nak faham dengan mudah, ketidakpadanan kognitif AI ni berlaku apabila alat AI yang digunakan tu sama ada terlalu canggih atau terlalu asas untuk tahap pemikiran pelajar tu. Ketidakpadanan inilah ya yang akhirnya akan menentukan sama ada pembelajaran mereka dibantu atau dihalang. Kat sini, kita boleh nampak bezanya dengan sangat jelas. Bila ada kesesuaian, AI ni berfungsi macam pemangkian. Ia bantu kita faham dengan lebih mendalam. Tapi, bila tak sesuai, ia boleh membebankan pelajar atau lebih teruk lagi, menghakis kemahiran-kemahiran penting yang mereka dah ada. Sekarang, jom kita kaji sisi pertama pedang ni, risiko. Apa yang berlaku bila wujudnya ketidakpadanan antara AI dan pelajar? Inilah risiko utamanya. Bila pelajar cuma salin tampal atau terima bulat-bulat je jawapan AI tanpa berfikir secara kritis, mereka sebenarnya mungkin sedang kehilangan kemahiran untuk berfikir sendiri. Apa yang sangat penting kat sini ialah bukti untuk dakwaan ni dikategorikan sebagai kuat. Ini bukan sekadar teori tau. Beberapa kajian sistematik dan kajian empirikal dah tunjukkan yang penghakisan kemahiran kognitif ni adalah kesan yang nyata apabila AI digunakan secara berlebihan. Petikan ni pula tekankan siapa yang paling berisiko. Pelajar yang belum bersedia atau tak dilatih untuk guna AI secara kritis, merekalah golongan yang paling mungkin akan mengalami kesan negatif ni. Ini menunjukkan betapa pentingnya ada bimbingan yang betul. Garis masa ni menunjukkan macam mana pemahaman kita tentang isu ni dah berkembang dengan cepat. Dulu kita risau pasal reka bentuk AI yang tak bagus. Lepas tu, kajian mula bagi amaran yang lebih serius tentang penghakisan kemahiran kognitif. Dan sekarang, kita dah sampai ke tahap di mana kajian bukan saja sahkan risikonya, tapi dah mula ukur manfaat sebenar AI yang boleh menyesuaikan diri. Okey, kita dah tengok pasal risiko. Sekarang, jom kita beralih ke sisi yang satu lagi, iaitu janji yang dibawa oleh AI. Apa yang boleh kita capai bila ia direka dengan teliti dan disesuaikan untuk setiap pelajar? Di sinilah letaknya potensi sebenar AI. Bukan lagi satu alat yang sama untuk semua orang, tapi satu sistem yang boleh menyesuaikan diri dengan keperluan, kekuatan dan juga kelemahan setiap pelajar. Itulah yang kita maksudkan dengan pempribadian. Dan sama macam risiko tadi, bukti untuk manfaat AI yang diperibadikan ini juga kuat. Banyak meta-analisis dan kajian eksperimen secara konsisten menunjukkan bila AI disesuaikan dengan pelajar, hasil pembelajaran dan penglibatan mereka memang meningkat. Carta ni memang jelas sangat impak dia. Data daripada pelbagai kajian besar mendedahkan yang sistem pembelajaran AI adaptif boleh tingkatkan hasil pembelajaran secara sederhana hingga besar. Sebenarnya, kita sedang melihat peningkatan sehingga 1.6 kali ganda berbanding kaedah pengajaran tradisional. Itu satu perbezaan yang amat ketara. Jadi, kita dah nampak kedua-dua risiko dan janji. Macam mana kita nak gabungkan kedua-duanya? Penyelidikan menunjukkan yang penyelesaiannya bukan dengan mengharamkan AI, tapi dengan menggunakannya secara bijaksana. Jadi kesimpulannya, semuanya tentang keseimbangan. Penyelidikan tak syorkan pun kita ganti guru dengan AI. Sebaliknya, ia cadangkan kita gabungkan AI dengan kaedah tradisional. Kuncinya, kita kena ajar pelajar untuk sentiasa bersikap kritis dengan apa yang AI hasilkan dan yang paling penting, pilih alat AI yang betul-betul boleh sesuaikan diri dengan keperluan individu mereka. Inilah mesej utamanya. Fikirkan AI bukan sebagai pengganti pemikiran kita, tapi sebagai rakan kongsi dalam pembelajaran. Satu alat yang, kalau digunakan dengan betul, boleh meningkatkan lagi keupayaan manusia, bukan mengurangkannya.
Tapi, cerita ni masih jauh dari tamat. Masih banyak yang kita tak tahu. Dan penyelidikan ini sebenarnya membuka beberapa persoalan besar. Mungkin yang paling penting ialah, apakah kesan kognitif jangka panjang pendedahan AI yang berterusan terhadap generasi pelajar akan datang? Itu soalan yang kita semua kena fikirkan bersama.